Of course kita tak nak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya nak kongsikan jawapan bagi satu soalan. So soalannya adalah, Tuan, ada tak tips ringkas tentang komunikasi melalui image? Okey, rakan-rakan sekalian, ada yang kata don't judge the book by its cover. But then sebenarnya people do judge the book by its cover. Kalaulah macam contoh kita kena vaksin dulu kan, masa orang yang jab kita ataupun masa orang yang cocok kita hari tu, bayangkan lah, dia pakai compang camping, dia pakai koyak-koyak, dia pakai seluar pendek, dia kata aduh, dia nak jab kita kan, agak-agak kita nak ke tak? Please no. Of course kita tak nak. Sebab kita tengok macam baju dia sendiri pun tak meyakinkan. So that is why image ataupun pemakaian ni sangat penting. Kalau anda kata tengok Mark Zuckerberg tu macam tu je, tengok Jack Ma tu macam tu je, so again, dia orang dah Jack Ma dah, dia orang dah Mark Zuckerberg dah. So kita ni yang belum Jack Ma ni tu ataupun belum Mark Zuckerberg ni, kita perlu enhance kita punya image lah Tapi bila kita sebut tentang image, dia sangat penting sebab image ni adalah first impression. There's no second chance for the first impression. Dan bila kita sebut tentang image ni kan, macam mana kita nak memastikan image kita ataupun first impression kita sentiasa dipandang baik supaya kita dapat close deal dengan dia ataupun sekiranya mereka ataupun selesa dengan kita. So kita kena ingat 4 perkara ni. So 4 perkara ni nak senang ingat, saya nak bagi akronim MATA, M-A-T-A, mata So M yang pertama, masa. So again, bila kita pakai baju, penampilan kita kena sesuaikan dengan masa. Adakah dia siang? Adakah dia pagi? Adakah dia petang? Ataupun malam? Ikut kesesuaian masa. Kalau malam, apakah pemakaian yang sesuai? Alright. So itu saya serahkan kepada anda lah sebagai penonton. Dan yang kedua, acara. So acara tu adakah acara majlis kahwin? Alright. Majlis kahwin sesuai tak kita pakai track bottom? Ataupun acara tu adakah acara santai-santai, contoh birthday kenduri birthday contohnya, ataupun mungkin rumah terbuka contohnya. So again, adakah ianya sesuai untuk acara tersebut? Dan yang ketiga, tempat. Sekiranya kita pergi ke tempat yang mungkin di Padang contohnya, Padang, masanya petang, acaranya sukan, adakah sesuai kita pakai baju Melayu? Okay. So again, yang ketiga, tempat. So tempat memainkan peranan penting lah. Dan kita juga kena sesuaikan apakah image kita sekiranya berada di tempat-tempat tertentu. Dan yang keempat adalah audience. Dengan siapa kita berhadapan? Adakah dengan budak-budak? Right? Adakah dengan orang dewasa? Adakah dengan remaja? So kalau budak-budak, sesuai tak kita pakai suit, pakai bow tie contohnya? So again, saya pulangkan soalan itu kepada anda. Dan bila kita sebut tentang image, tips ni mudah saja. Kita kena ingat 4 perkara ni. So 4 perkara ni dengan akronim MATA. So M, dia perlu bersesuaian dengan masa. A yang kedua, perlu bersesuaian dengan acara. T yang ketiga, perlu bersesuaian dengan tempat. Dan A yang keempat adalah dia perlu bersesuaian dengan audiens. Alright? So anda dapat something tak? Kalau dapat, anda boleh komen dapat. Dan sekiranya anda ada soalan, anda boleh tanya di ruangan chat. Dan insyaAllah saya akan jawab mana-mana soalan yang saya mampu. Alright? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Thank you so much, tuan-tuan dan puan.